Okay, sekarang pukul 6.30. Alat sekali lagi? Mat pula. Boleh apa? Tahu Fufa. Ha? Mat pula. So ini adalah behind the scene di mana Hari ni second day nak pergi X-ray. Yang ni sebenarnya dah makan ubat pelali tadi, tapi macam segar je, macam tak lali pun. Ya. Cuba teka siapa yang berjaya kena X-ray hari ni. Ya. You okay? Sian dia, hari ni kita makan booster, okay? How does it feel? Okay je. Yang penting settle X-ray. Sabar, okay? Dah nak sampai rumah. Ya, sorry lah. Nana tak sihat. Kena X-ray. 6.15 12 Mac 22 Ramadan. By the way, sekarang ni tengah hujan sebenarnya, tapi hujan rintik-rintik macam tu lah. Tak ada update lagi daripada X-ray Lala tu. Rasanya mungkin esok ataupun lusa baru doktor akan WhatsApp untuk follow up lah. Tapi X-ray tu memang dah buat dan report tu telah dihantar kepada doktor Lala tu. Dan malam ni special sikit, kita ada photoshoot raya with the gang. So make sure korang stay tune tengok sampai habis. Okay, update crowd bazar hari ni rasanya pun tak ramai sangat dengan langit yang gelap. Mungkin ramai takut dah nak pergi bazar. Nasi ayam ada lagi, ayam sambal hijau pun ada lagi. Nasi ayam sambal hijau. Okay, satu video done. Kita ada lagi 2 video. Okay, sekarang pukul 6.30. Alat sekali lagi? Okay, sekarang pukul 6.35. Ayam sambal hijau tinggal 2 saja. Okay, tinggal 2 saja. Ini pun panas lagi. So, sekali lagi. Okay, kita dah selesai di bazar. Sekarang pukul 7. So, next kita pergi kedai ayam sambal hijau. Boleh apa? Mat pula. Boleh apa? Tahu Fufa. Ha? Mat pula. Nasi ayam kunyit. Nasi kunyit ayam Mat Rock. Nasi ayam kunyit. Okay, tadi hujan sikit dekat Wangsa Maju. Kita dah sampai ke depan kedai. Hari ni macam ada benda shoot sikit video, sebab esok aku dah balik Kuala Terengganu. Kena simpan konten. Sebentar kopi. Kita orang sampai awal. Hari ni kita ada gambar raya. Kita minum kopi dulu. Set ni lambat. Ramai tu. By the way, banyaknya dessert. Tiramisu, banana pudding, biskop, casilo, brownies, cheesecake. No, pastry penuh. Lepas tu Dubai Chewy. Mana baju Melayu? Lagi sampai. Lagi pakai. 5 minit. This one, the big boss of NSA. This one. Iceberg and brownies. Sini ramai je. Oh, ramai tu. Sekarang pukul 10.30. Ramai kat sini. So sekarang full time blogger lah sekarang. My name is Aizat Osman. I'm a vlogger. Vlogger, yes. Not mukbanger No, anymore. what? Sorry, what? Mukbanger. Makbum? What is that, bro? Ada fancy ni apa? Dakara cold brew dengan rasanya orange. Lepas tu atasnya ada orange zest. Ni cream. Okay, kita dah sampai tu NSA Studio, tempat nak bergambar hari ni. Portrait raya.
Okey, ni studio dia. Oish. Encik Hilal. Papa John. Papa. Isaac. Lili. Awak? Hello. How are you? Tak play lagi dah senyum dah. Bagi tahu. Ha? Kepala depan kan? Ha? Shing je lah. Sehari je sebab Aswar baju raya ke berapa ni Aswar? Ke baju tahun lepas? Ni baju baru. Baju baru? Baju apa? Katam. Khatam? Ni katam set tapi samping video. Kan? Ni baju raya ke berapa? Baju raya ke 29. Tahun ni Baju punya? raya tahun ni punya. Yang hari raya pertama hijau juga tapi lain. Ada ni. Sama dengan ni ah? Ratu panjang-panjang Ni baju raya ke berapa? Ha? Baju raya hari apa? Baju raya ke berapa? Hari raya. Baju raya ke berapa? Raya ke berapa? Ha. Satu raya pertama. Raya pertama? Ha ni? Tak tahulah aku cakap je. Ni baju raya ke berapa? Ni yang pertama, hari raya pertama, yang kedua. Tolong. Tahun ni dua saya. Hitam? Tak, hitam satu, burgundy satu. Burgundy satu. Ni ke meh? Ya saya. Ni baju raya ke berapa? Baju raya pertama. Pertama? Pertama. Pakai dah? Pakai dah. Bos, ni raya ke berapa punya baju ni? Yang ni ke yang 25. Tahun ni ayah rasa dalam 40 tu. Alah. John? Tamu. Malu. Tak invited. Tak invited. Tak baik. Punya soalan pun tadi aku tak. Ni baju raya ke berapa? Ni baju raya untuk tahun ni ke apa? Oh, tak, raya ke berapa punya pakai? Ini hari raya pertama. Raya pertama. No? Ni raya pertama. Raya pertama? Kemungkinan aku tak raya. Alah, buat cerita sedih pula. Okey, jap. Tanya soalan. Tanya korang Okey, cakap musang sesuai tak kalau samping kat dalam? Sampai kat luar lah. Sampai dalam. Kan ada luar. Sampai kat luar. Macam tengok. Kan ada kan yang sedang. Ni yang baju raya ke berapa ni? Ke-8. Raya ke-8. Banyak baju. Ke baju. Ni baju raya ke berapa? Apa? Ni baju raya ke berapa? Maksudnya? Hari apa punya? Satu je lah. Satu je lah. Raya pertama lah. Raya pertama. Raya pertama lah. Beli dekat Shopee RM59. Tapi bini dia yang mahal ni lah. Apa? Bini dia mahal sikit lah. Tak tahulah. Mahal sikit. Tolong kan? Tolong tunjuk macam mana cara? Lagi. Mesti dua. Tolong kan? 4. 1 orang ke 4 5 6 7 8 9. Dah tengok Datin eh? Ada she makeup tu dia. Alang-alang kita photoshoot betul-betul ni songkok pun tak pakai. Datuk okey Datuk? Kenapa macam tak sama pun tema ni? Sama lah kau jangan Lain lah. Alah. Terang betul. Tinggal ayah ke? Ada cengeng ayah. Hai. Bojeng je dengan ada pepu kan dah tak bojeng. Besarnya tu kau aku. Bojeng pepu kan kita. Hai Mek ya. Habis dia boleh bosok. Ya tak maaf ke benda. Astagfirullah. Dah lah bajumu ni aku gosok, seluarmu ni aku gosok. Terima kasih. Untuk terima kasih dengan aku. Oh, Mak Lembu. So ini adalah behind the scene di mana kami and the gang shoot raya untuk tahun ke berapa? Tahun ketiga dekat NXT Studio. So basically kita orang punya gang makin berkembang.
dengan beranak, dengan kahwinnya, so jadilah ramai. Jom kita ambil gambar. Ni studio 2, dekat sini ada backdrop lain lah. Yang tu jerami-jerami. Yang ni ada 3 lagi set yang berbeza. Retro. Ni yang ni dulu. Tadi Salman Hamdan pula. Hamdan mana? National singer please.